Adakah boleh daging korban diberikan kepada jiran yang bukan Muslim? Ini dah kita jawab banyak kali dah. Kita mempunyai pandangan yang lebih luas dalam masalah ini, iaitu bahawasanya daging korban akikah boleh diberikan kepada bukan Muslim yang tidak memusuhi agama. Boleh bagi dia tengok kita makan, dia tengok ada kenduri apa haji, you tak boleh makan, kami daging korban lain kali ya. Tak, kita bagilah dia. Kalau dia di jiran kita, kita keluar pun dia. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tuhan tak larang kamu buat baik kepada orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu untuk kamu buat baik pada mereka. Wa tuqsitu tabarruhum, yakni buat baik dari segi harta, dan juga kemudian kamu itu berlaku adil kepada mereka. So bolehlah. Kadang-kadang ada jiran kita mari rumah kita, kita mungkin tak rasa sangatlah diperlih ni, tapi bagi saudara-saudara kita yang masuk Islam, ada mak bapak mereka yang bukan Muslim, dia bawa balik daging korban masak, tiba-tiba mak dia nak tengok ada daging nak makan, dia kata, mak tak boleh makan, mak kafir. Tak boleh lah. Ayah tak boleh makan, ayah kafir. Oh, heavy. Sebab tu fiqh dengan menghormati mazhab Syafi'i, dengan kehebatannya, dengan penyusunan yang hebat, dia menganggap daging korban itu daging ibadah, jadi tak patut bukan Muslim makan. Kita melihat daging korban itu, yang ibadah itu taqarrub kita masa sembelih pada Allah. Daging itu duduk dimakan semua. Boleh dia beri pada kita, boleh selagi mana insan, manusia makan. Bahkan mungkin dengan dia makan itu menjadi dakwah dia. Menjadi dakwah. Dengan kita tak bagi dia makan tu mungkin menjadi sebaliknya. So Islam ada ruang fiqh ni tuan-tuan. Bukan kita disuruh tasahul, tapi taisir. Ke arah cari yang qaul yang, kerana Allah itu menyukai yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Tuhan mau yang mudah untuk kamu. Selagi mana qaul yang mudah itu ada dalilnya, ada alasannya, tidak bercanggah dengan syarak, ia diamalkan dan disebut juga oleh ahlul ilm, ahli ilmu melalui kaedah istinbatnya, melalui kaedah penghukumannya, maka qaul-qaul yang seperti itu boleh dipakai supaya mengelakkan hal-hal yang, terutama saya kadang-kadang kawan-kawan ni, kita hidup dalam suasana yang lain. Kita selesa. Kita jangan andaikan semua orang hidup macam kita. Ayak buka paip ada air. Ada orang nak dapat air susah. Islam untuk orang Malaysia yang banyak air, juga untuk orang Afrika yang kurang air. Ada orang hidup dalam keadaan yang kering. Ada orang hidup dalam keadaan yang basah. Ada orang senang, kain banyak. Ada orang kain sedikit. Tapi agama tetap mesti diamalkan. Ada orang hidup di kalangan Muslim. Ada orang terpaksa hidup di kalangan non-Muslim. Disebabkan keadaan tertentu. Agama mesti dia terus amalkan. Bagaimana untuk dia amalkan? Maka di situ ada pandangan fiqh yang besar. Untuk membolehkan fiqh ini hidup. Agama. Yang penting manusia tidak menyanggahi Allah dan Rasulnya. Perbuatan dia itu tidak jelas, tidak secara jelas telah menyanggahi nas. Dan ada qaul di kalangan mujtahidin ummah yang mengeluar, ahli ijtihad umat yang mengeluarkan pandangan-pandangan itu. Sebab tu kadang-kadang orang kita ni dia disempit. Dia kena ada luas. Kita ni setitik air macam tu berubah sikit air, oh dah tak boleh berubah. Ada qaul dalam mazhab Abu Hanifah yang lebih luas, selagi mana air itu bersih walaupun berubah warnanya. Ada qaul tentang anjing. Ada orang kita ni sentuh anjing 7 kali basuh. Tersentuh babi 7 kali basuh. Tak apalah, mungkin kita amal tak ada masalah. Tapi ada orang yang hidup, semua makanan keliling tempat dia. Kalau dia sesa nak kena basuh 7 kali, beban untuk dia.
Dia basuh hanyalah membabitkan anjing, jilatannya. Jika bukan jilatan, dia tak basuh. Dia basuh seperti biasa. Terutama orang yang baru masuk Islam, duduk dalam keluarga yang bukan Islam lagi. Pinggan yang sama, dia nak makan. Kalau dia kata, kenapa hang basuh pinggan sampai 7 kali ngayak tanah ni? Kan susah dia. Tapi kalau dia bersihkan pinggan, dia makan. Yang qaul yang 7 kali itu, qaul mazhab Syafi'i. Qaul yang lain, hanya membabitkan anjing. Dan itu bukan anjing. Anjing tu tak mai tersentuh dengan dia, umpamanya kulit anjing tu, dia ambil qaul yang basuh saja. Kalau anjing tu jilat, barulah dia basuh 7 kali. Qaul yang, cuba tengok dalam fatwa yang perlis yang kita keluarkan, lebih luas dan memudahkan orang di dalam mengamalkan agama Allah Jalla wa'ala. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu apabila satu orang buat satu hal itu kerana ingin mematuhi Allah dan Rasul. Qaul-qaul sebahagian itu mungkin boleh dilihat kepada kepelbagaian pandangan para fuqaha.